Assalamualaikum. Lama betul korang tak tengok view macam ni kan. Korang tahu tak view apa ni? Inilah view mat bersama dengan CRV RD1 mat. Pembuka tahun 2026 mat bawa CRV mat. Aduh, last bawa tahun 2023 berasa. 2024 lah bawa. Lepas tu ada kejadian kata kejadian tak diingin tak diingini lah, air panas disebabkan termostat problem. Jadi mak tak dapat bawa sejak hari tu. Lepas tu video mak yang sebelum ni, video terakhir mak lah sebelum video mak yang hari ni adalah video mak bawa kereta CRV mat ni pergi ke orang kata untuk di repair lah. Mak bawa keluar kan. Jadi dah dihidupkan dan selepas tu tak ada apa-apa perkongsian daripada mat lah, video ke apa, melainkan hanya perkongsian melalui shorts YouTube lah. Adalah sikit-sikit maaf pasal kereta ni buat apa, ada buat enjin, cabut enjin gitu dah. Sebab mat tak boleh nak buat video yang penuh sebab proses-proses tu agak lambat berjalan dan mat tak ada masa nak tunggu untuk buat video lah. Jadi daripada mat hantar kereta tu berlangsung selama dalam 3 bulan 4 bulan juga 3 bulan 4 bulan jugalah. Kereta mat ni ada di bengkel yang bertempat di rumah sahabat mat lah. Jadi mat buat dekat situ je. Dalam tempoh tu ambil masa yang agak lama daripada segi nak cari barang, nak cari modal dan nak cari masa lah. Sebab benda-benda ni nak buat kena dengan teliti lah. Jadi apa yang mak buat kat kereta mat ni, macam korang tengok foto ni dengan tai burung ada dekat ni kan. Mak tak buat apa-apa, cuci pun tak, apa pun tak. Sekarang mat hanya buat daripada segi engine bay saja mak buat. Jadi kalau macam korang tengok mat sebenarnya sekarang ni daripada tadi, daripada rumah mat nak ke office mat lah. Mat nak parking kereta ni dekat office dan mat nak sambung untuk buat kerja lah. Sementara tu mat nak buat video lah, cerita sikit-sikit pasal apa yang mak dah buat pada CRV RD1 mat ni lah. Jadi untuk proses sepanjang tempoh 4-5 bulan macam tu kan, kereta mat ni ada di bengkel, apa yang mak buat hanyalah berkisar tentang enjin sahaja. Jadi selepas enjin mat yang baru ni overheat, mat ada keuntungan sikit lah. Sebab kalau enjin CRV RD1 ni dia daripada aluminium, dia kalau kata overheat memang bengkok lah. Tapi Alhamdulillah blok pun ada bengkok sikit. Lepas tu head pun bengkok sikit je lah. Tidaklah orang kata sampai nak kena tukar enjin lain, tak adalah. Adalah keuntungan sikit kalau tidak kena tukar enjin seketul. Memang pensan lah. Dan harga tu ribu-riban lah. Tapi Alhamdulillah untuk proses ni nanti mak bagi tahu harga ya. Tapi dia tak tergantung kepada semua pomen sama je. Tidaklah, dia lain-lain pomen, lain harga dan lain barang-barang yang kita gunakan untuk buat overhaul ni lah. Macam tu, tengoklah apa barang yang okey kita pakai lagi, apa yang tak okey kita tukar terus, macam tu lah. Okey, jadi untuk first bawa lah, first drive CRV RD1 mat ni setelah siap enjin ni, biasalah memang smooth lah, memang sedap lah. Sebab dah memang overhaul keseluruhan enjin lah. Apa barang-barang yang tak elok semua tukar, piping-piping yang keras semua tukar. Ni pun smooth. Cuma belum lagi nak test drive jarak jauh, baru main dalam Kuantan saja. Jadi sebenarnya nak kata puas hati tu untuk perjalanan yang dekat mungkin lah, perjalanan jauh belum lagi. Jadi okey lah, korang tunggu mak sampai office, nanti mak cerita sikit. Mak buka enjin bay, mak buka bonet, tunjuk apa yang dekat dalam enjin bay yang mak dah buat. Jom jam pula. Aduh. Ni macam korang tengok, ni lah enjin bay CRV RD1 mat setelah proses restoration. Maknanya daripada segi enjin, pomen mat dah buat overhaul. Jadi untuk daripada segi kosmetik ni mat sendiri yang buat. Daripada segi
cat cover head, apa lagi, lepas tu barang-barang alloy ni, ni mat semua kerja lah ni, barang-barang cantik ni mat semua kerja. Lepas tu piping, yang korang tengok merah-merah ni semua mat dah minta pomen untuk tukarkan yang lain, yang baru semuanya pakai piping silikon lah, piping silikon daripada brand Samco. Ada juga satu brand Rexon, brand yang orang kata tengah naik sekarang ni lah. Jadi color hose ni saja pun dah membuatkan harga dia berlainan daripada color biru. Biasa Samco ni dia ada color biru, tapi oleh kerana kita boleh cakap mungkin color dia tu naikkan seri, jadi harga dia jadi mahal sikit lah. So lain-lain kosmetik yang macam korang boleh tengok ni, piping merah, lepas tu alloy untuk join ikat ni, untuk ikat, untuk ketatkan ni, banyak lagi join-join tu, tu semua kerja mat lah tu. Yang korang tengok kosmetik ni, ni itu antara kerja-kerja untuk naik taraf enjin CRV RD1 mat ni, untuk nampak lebih cantik lah. Maknanya untuk daripada segi kerajuan tu tak ada lah, sebab enjin standard 2.0 je, B20B, tak ada apa sangat. Itu saja. So untuk lain-lain mak tambah cable body, cable body mak tambah ni 1 point. Lepas tu bawah tu dekat gearbox 1 point. Lepas tu sini 1 point. Lepas tu dekat head 1 point. Cukup lah. Jadi untuk enjin mak rasa buat masa ni tak ada lagi. Kalau kata ada, lain kali baru mak bincang, mak sembang balik lah dengan korang. Jadi untuk buat masa ni yang ni je. Jadi ada yang mak nak tambah untuk kemaskan bahagian bateri, lepas tu bahagian wiring ni sikit-sikit lah. Lepas tu ni soket ni pun mak dah cari dan jumpa, nanti mak tukar lah. So mak rasa buat masa ni yang ni saja. Jadi penambahan daripada segi barang-barang lain tu belum ada lagi lah. Daripada segi kosmetik, mak rasa untuk CRV mak kali ni cukup lah. Lain-lain untuk bahagian body belum lagi nak buat. Yang ni next, tinggi sangat. Mak nak rendahkan, maybe tengoklah 2 jari ke, kita ikut geng-geng Thailand punya style. Rasanya belum ramai lagi yang main yang rendah-rendah. Ada je yang buat rendah, cuma style-style yang agak heavy tu belum lagi lah. So kita main nice-nice je. So lagi satu mak nak bagi tahu, okey, yang sebelum ni pun mak ada cerita sikit-sikit dekat shots rim untuk CRV RD1 mak ni, CE28 yang itu hari mak pakai, mak dah tukar kepada rim TE37. Yang ni dia male female, yang ni 8JJ 35 ET35, yang belakang 9JJ ET20. So yang belakang dia agak terkeluar, macam korang tengok dia punya lebar boleh tahan lah. Memang cun untuk kereta ni, sebab kereta ni kalau 7JJ memang tak jadi, dia 8 ke atas. Untuk belakang 9JJ, untuk depan 8JJ. Dia ET8 ni sebenarnya. Kalau ET dia 20 dia memang terkeluar juga. Masalahnya 8JJ ET35 dia duduk dalam, dia macam just nice je dengan fender. Tapi okey lah, untuk low road nanti cantik sikit kot. Dia tidaklah terlalu keluar sangat. Jadi TE37 depan 8JJ, belakang 9JJ. Okey. So nanti nak buat suspension lah yang masa terdekat ni. Cat ni mungkin lambat lagi. Yang masa terdekat ni, dan tengoklah dalam tahun ni kalau dapat mak dapat cari modal, mak akan buat suspension. Mak akan cuba rendahkan. Lepas tu cover belakang ni, cover belakang pun dah cabut bagi nampak ranggi sikit. Bahagian dalam masih lagi keadaan stok. Tak buat apa-apa lagi, tak adalah stok sangat. Yang dah buat masa mak beli ni lah, leather seat tu je lah. Tapi leather seat ni bagus jugalah, sebab tak payah fikir pasal kotor lah. Buat masa ni yang dalam mak tak buat apa-apa lagi, kekalkan yang masa ada. Oh, lupa tambahan meter. 1 meter voltmeter. Kalau biasa, okay, mak pergi. Okey, untuk tambahan meter 1 meter temperature,
radiator. Mak tambah satu. Macam mak cakap tadi, ada sensor tadi. Okey, ni meter dia. Dan satu lagi ni untuk volt meter. Ni penting jugalah untuk tahu kesihatan bateri. So satu lagi ni nanti mak akan pasang satu lagi, cuma itu hari tak cukup modal. Mak akan pasang satu lagi insya-Allah, oil temp. Itu penting juga untuk gearbox. Oil temperature gearbox. So yang ni untuk radiator, water temp, volt meter dan oil temp untuk gearbox ni. InsyaAllah mak akan tambah satu lagi mungkin dekat sini lah. Tengok nanti mak nak pasang vacuum. Okay, kita tak ada tebur nak pakai boost meter, tak ada. Kita pakai vacuum dulu lah. Kita pakai vacuum dulu nanti kat sini. Tu untuk next project lah. Untuk next project. So untuk sekarang mak rasa itu saja. Tak ada benda dah nak buat. Untuk engine bay ni pun next mak rasa mungkin yang original ni mak nak cuba tukarkan untuk pakai yang KNN ke, untuk yang pakai cendawan ke nantilah. Lepas tu nak buat oil cast tank daripada sini, oil cast tank. Mungkin akan buat juga oil cast tank. Tapi itu next lah, benda yang tambah-tambah yang tidak lah orang kata menjejaskan kereta sangat. Untuk sekadar kosmetik atau orang kata macam modifikasi kecil yang tidak membabitkan kelajuan, macam itulah. So akan datang tengoklah kalau ada apa-apa mak buat lagi pasal CR-V ni, nanti mak up. Jadi untuk hari ni, ini saja yang mak boleh kongsikan setelah mak rasa 5-6 bulan. Dan mak dah, kereta ni dah dalam setahun dah mak tak buat apa-apa. Jadi untuk korang peminat CR-V, lebih-lebih lagi CR-V RD1, yang mana follow channel mak sebelum ni, yang mana bertanya mana kisah CR-V RD1 mak, okey, untuk tahun keempat ini dia, mak dah mulakan modifikasi. Jadi insyaAllah untuk sokongan korang yang terus ke channel mak untuk CR-V ni, sebab ada je yang minat CR-V ni, yang datang ke channel mak ni hanya sebab mak kongsikan cerita pasal CR-V kan. Sebab scene dekat Malaysia ni mungkin tak banyak. Jadi terima kasih kepada korang yang join channel mak sebab CR-V mak ni. Terima kasih banyak-banyak yang masih kekal dan masih menanti cerita-cerita pasal CR-V mak. Jadi untuk korang, mak akan terus buat sesuatu untuk kereta mak ni, untuk mungkin rujukan lah, bukan kata pakar sangat. Semua ni pakai modal, pakai idea. Kadang-kadang mak pun celup-celup idea pakai tengok geng-geng Thailand main, geng-geng Filipina, geng-geng US. Tapi yang penting ni, tak masuk, tak jadi. So sampai sini saja video mak untuk CR-V RD1 mak. Kalau ada apa-apa lagi video pasal CR-V ni, nanti mak. Jadi korang sokonglah dan support mak dengan subscribe dan like video mak ya, insyaAllah. Kalau boleh share-share lah. Kalau ada komen-komen yang bernas, yang baik, korang terus komen. Okay, sampai sini saja buat masa ni untuk video CR-V RD1 mak. Assalamualaikum.